Assalamualaikum, hai korang. Selamat kembali ke YouTube channel Cik Marok TV. Okey, hari ni saya ada di air terjun Seri Perigi. Macam kita tengok tadi, air memang tak ada kering. Air terjun pun macam korang tengok tadi kat belakang saya ni, tu atas tu, nampak? Tak ada air yang mengalir turun. Dan juga kawasan takungan air ni pun dah makin kering dan dipenuhi dengan alga, lumut-lumut yang sangat banyak. Jadi saya pun tak sure ikan apa yang ada. Saya target nak cari kalau boleh ikan tilan lah, tapi susah lah nak tengok keadaan macam ni kan. Tapi tak apa, kita try scout dulu. Jom kita tengok ikan apa yang ada. Let's go. Ok, saya akan turun dulu ke kawasan air ni dan kita akan tengok lah ikan apa yang berkemungkinan masih ada. Ni kawasan ni, kalau tidak boboh ni semua air ni. Tapi ya, cuaca kering yang agak ekstrim agak di negeri Kedah ni menyebabkan air dah mengering. Memang dah tinggal macam ni, lumut-lumut je. Kalau dilihat betul-betul, masih ada lagi lah anak-anak ikan yang sedang berenang. Tapi saya tak sure lah, mungkin lebih pada ikan perdenio lah yang banyak. Tapi tak apa, saya cuba je lah sauk dekat daun-daun kering ni. Kita tengok ikan apa yang berkemungkinan ada. Okay guys, tengok apa yang berkemungkinan masih survive lagi lah dengan keadaan air yang agak ekstrim ni. Ok, masih ada lagi lah serangga-serangga. Serangga air adalah sikit-sikit, tapi setakat ni kita belum dapat melihat ataupun dapat menangkap sebarang ikan. Ok, saya try sauk dulu. Tak ada apa lagi guys. Okey, jom kita tengok di sebelah balik batu ni berkemungkinan ada apa-apa ikan lagi tak. Okay. Oh, ada beta, ikan pelaga batu. Masih ada lagi, masih ada yang selamat lagi. Hop, tu dia melompat keluar. Apa lagi ikan ada? Okey, tak ada. Ikan beta tadi je. Nampaknya tak ada apa. Ikan beta itu tadi saja. Okey, kita try tengok bawah-bawah kayu ni. Penuh dengan lumut. Saya rasa kalau penuh dengan alga macam ni, makna ikan tak ada lah, ataupun ikan sangat kurang, menyebabkan alga tumbuh dengan banyak. Saya rasa macam tu lah, sebab cuaca kering. Ok, kita try sauk. Nak seluang je. Ok guys, try kat situ pula. Ok, jom kita tengok apa yang ikan yang mungkin kita dapat. Saya malas nak selak-selak, saya tuang. Tak ada apa. Nampaknya tak ada apa guys. Oh, tu je. Anak ikan seluang je. Hanya anak ikan seluang saja. Tak apa. Itu saja
bau pun agak busuk guys bau pun agak busuk, jadi saya pun tak tahan dengan bau dia. Okey korang, kalau korang nampak lah air agak keruh, saya nampak clear lah dekat kawasan takungan sini masih lagi terdapat sekumpulan ikan seluang dan tebas sisik yang bersaiz besar lah. Dia berkumpul kat area situ mereka masih lagi nampaknya keadaan okey. Tapi tak apa, saya tak berniat nak menangkap saiz besar pun, hanya saiz kecil anak je. Jadi saya fokus dekat tepi-tepi je lah. Tu, kalau nampak pun renang. Okey guys, jom kita try sauk. Okey, banyak anak seluang kat sini. Dia tak nampak akuarium saya pula kat sana. Okey, tak apa. Banyak juga lah ikan seluang yang bersaiz agak besar mereka lari menyorok di bawah batu ni. Okey, agak berat juga, tak apa. Jom saya ambil akuarium saya dulu. Okey guys. Okey, manakala musim agak kering memang air pun orang boleh katakan memang hampir tak ada. So saya try je lah sauk-sauk dekat sekitar lopak-lopak yang saya nampak ni. Kemungkinan kot masih ada anak-anak ikan ke apa. Keadaan agak kering memang betul-betul musim kemarau lah di negeri Kedah ni, terutama di sekitar sungai-sungai dan juga air terjun lah. Saya akan sauk sekejap je lah untuk tengok apa ikan yang berkemungkinan ada. Okey guys, kita tengok situ dulu. Okay, saya try turun. Kita tengok ikan apa yang berkemungkinan yang masih ada lah dekat tepi-tepi ni. Air pun agak tak berapa elok lah. Hanya ada berudu. Kualiti air agak teruk guys dan juga berbau, agak berbau. Mungkin ikan pun tak ada dalam keadaan macam ni. Kita try hanya sampah sarap nampak gayanya hanya sampah sarap je. Okey korang jadi ternampak lah terlibat anak-anak ikan yang berenang. Ada paip ni. Sekejap, saya dah lupa paip ni. Okey, adalah anak-anak ikan sikit. Saya kena ambil saya punya ni dulu. Saya kena ambil saya punya akuarium dulu. Okey, kita try. Kita try sauk dekat semak-semak ni.
Oh, ada beta. Okay, kita ambil lah. Ada ikan beta putneck Okay. Ni guys Hop. Masuk dalam ni pula. Lopak. Sekejap Okay. Okay. Yang ni kita try sok random je. Tu. Ada beberapa anak ikan Ikan spesies slush. Okay, kita masukkan dulu Okay, jom kita tengok ikan apa yang berkemungkinan kita dapat. Saya sauk dekat daun-daun kering ni. Okay guys. Oh, udang kecil Ada udang kecil, anak ikan, dan juga berudu katak je. Okey. Tak ada apa sangat Tak ada apa sangat. Oh, tu anak beta anak beta sikit. Okey, itu je guys. Tak apalah, beta saya tak nak ambil banyak sangat pun. Mungkin saya akan ambil denio banyak sikit untuk buat orang kata schooling dekat dalam saya punya tank. Sebab denio saya tinggal seekor je. Okey guys. Oh, nampaknya ada udang yang saiz okey sikit. Ini kita ambil lah sebagai ejen pembersih dalam tank kita. Yang kecil sangat tu saya lepaskan semula lah. Okey guys. Okey, jom kita try sok-sok tengok. Tak ada apa. Oh, nampaknya banyak anak ikan Okey. Kita ke situ sikit pula tengok. Okey. 2 hours later. Okey korang, selesai sudah sesi sok menyauk saya dekat sekitar Seri Perigi ni. Tak orang kata tak banyak orang kata hasil yang menarik lah, tapi komen-komen hasil tu banyak lah. So jom kita tengok ikan apa yang kita dapat Okay guys, let's go. Inilah hasil dia yang saya dapat. Kita dapat beberapa ekor ikan beta belaga batu, beta putneck, udang-udang sungai. Lepas tu kita dapat banyak juga ikan, kalau kau tengok atas ni, pedenio lah, ikan seluang, dan juga spesies ikan, saya rasa jenis ikan lush lah. So inilah dia hasil kita guys. Okay. A few moments later. Okey korang, inilah hasil dia. Akhirnya nampak meriah dah tank saya, penuh dengan ikan pelbagai spesies dan juga saiz yang menarik guys Semuanya kecil-kecil je, sebab saya setakat ni prefer untuk membela ikan-ikan yang bersaiz kecil, dan kebanyakannya terdiri pada ikan jenis seluang lah, dan juga beberapa ekor ikan beta yang saya tangkap tadi. Ada ikan patung, udang-udang, dan juga ikan lush, serta ada dalam 3-4 ekor ikan sepilai guys. Okey, untuk pokok air ni, ni saya ambil dekat kampung saya lah, dekat sekitar bukit air tempoh hari, dan saya letak semua dekat dalam aquarium ni bagi nampak macam orang kata lebih cantik sikit lah decoration dia. Dan juga yang saya lekatkan merah-merah dekat dinding aquarium tu adalah makanan brine shrimp
pellet yang jenis kita boleh lekat dekat cermin dia akan nampak lagi best, sebab bila ikan berkumpul kat pellet tu, makan-makan tu nampak lebih menarik lah orang kata. Okey, inilah dia hasilnya. Okey korang, saya tak nak cakap banyak, korang enjoy lah aquarium saya ni. Simple je, semua setup semua saya kutip di sungai-sungai, di longkang-longkang, di parit saja guys. Harap ini boleh menjadi inspirasi kepada korang juga. Semuanya free sahaja. Okey korang, itulah dia tadi saya punya sesi sauk untuk episod Jom Sauk Ikan kali ni. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey, kepada yang baru menonton, selamat datang ke YouTube channel Cik Maruk TV. Kepada yang kembali menonton, terima kasih banyak saya ucapkan. Okey guys, kita jumpa lagi dalam episod Jom Sauk Ikan yang akan datang. Okey, bye.